memang ada perkampungan bunian. Kat puncak tu jugalah dikatakan ada sebuah kerajaan bunian yang sangat-sangat besar. Ada istana dan pemerintahnya. Keliling istana tu pula dikelilingi oleh kampung-kampung dan rakyat jelatanya yang tersendiri, ataupun rakyat-rakyat bunian lah, senang cerita. Dek, abang rasa tak perlulah kot kalau kau nak bermalam dekat puncak gunung tu. Bahaya. Nanti apa-apa abang yang kena jawab. Dah, kalau apa-apa jadi nanti kena sok bunian ke, jin ke, apa ke, tak ke susah nanti. Korang tu perempuan. Kalau ada orang tua ke datang berkumpulan ke, tak apalah. Abang rasa, maaf lah dek, abang tak boleh nak benarkan korang bermalam, kata Ramli ni. Tapi walaupun berulang-ulang kali dia cuba halang, ada je macam-macam alasan yang dia bagi. Alah bang, tolonglah, kami dah janji dengan Tok Wan. Tok Wan nak datang malam ni. Bolehlah bang, tolonglah. Sudah. Bila Ramli dia dengar Tok Wan, dah siapa pula Tok Wan mana pula waktu ni, Ramli ni macam fikir ada sesuatu yang tak kena. Sambil-sambil tu Ramli ni dicuba amati betul-betul wajah kedua-dua gadis ni yang tengah bertelekung ni. Dah siap pakai telekung apa semua ni. Air muka diorang ni macam lain sikit. Punyalah manis, berseri-seri, berumur sekitar 20-an. Waktu ni cuma si Rasidah ni diam suara. Yang seorang lagi ni senyap je, tak cakap apa-apa. Tapi bila dia tengok pada pandangan Ramli ni, gadis ni bukanlah jelmaan makhluk halus ke apa ke, tak ada. Tapi takkanlah bunian, macam tak logik. Lagilah dia kata bukan, memang tak ada gaya bunian langsung, kata si Ramli ni. Tolonglah bang, tolonglah. Puteri dah mimpi semalam Tok Wan nak datang malam ni. Puteri dah janji dengan Tok Wan dah, kata si Rasidah ni lagi. Tadi Tok Wan, ini Puteri pula. Siapa pula Puteri? Lagilah Ramli ni makin serabut. Sudah. Siapalah gadis-gadis ni sebenarnya? Kenapa lain sangat cara percakapan diorang ni? Nampak macam pelik betul. Tapi bukan makhluk alam sebelah ni, manusia biasa. Tapi Ramli ni dia tetap tak puas hati. Dia cuba pula takut-takutkan budak-budak perempuan ni. Tak boleh dek. Hutan ni penuh dengan binatang buas tau. Berapa banyak dah orang hilang nyawa kat sini. Kena serang dek gajah, kena tekan di rimau, tak apa kena patuk ular ke. Bahaya. Tak mengapalah bang, Tok Wan ada nanti. Tok Wan boleh halau binatang-binatang tu. Puteri pun ada, jawab si Rasidah ni. Lagilah Ramli ni makin pening dengan aneh dengan kata-kata gadis ni. Siapa Tok Wan tu? Siapa pula Puteri tu? Tiba-tiba waktu ni lah muncul pula suara aneh hinggap dekat telinga Encik Ramli ni, ataupun telinga Ramli ni.